Baru-baru ni perabot dekat dapur rumah aku kena serang dengan kulat. Aku dah letak ubat anti kulat tu, tapi lepas sebulan macam tu dia naik balik. Mungkin sebab udara panas dan lembap dekat kawasan dapur atau pengaliran udara kurang cantik. So aku tukarlah pada rak almari stainless steel ni. Untuk korang yang ada masalah yang sama, aku suggest ambil macam ni je sebab design dia agak moden dan simple. Cara pasang dia kalau ikutkan manual ni aku tak berapa faham sangat, tapi nasib baik dia letak QR code kat sini. So bila kau scan boleh tengok video terus. Bahagian kaki ni dia ada letak roda supaya kita senang nak ubah-ubah kan. Lepas tu dia ada bagi beberapa aksesori lah, macam tempat letak sudu, tempat gantung pisau ke apa, semua ni lah. Nak buka dia punya laci pun korang just angkat ke atas macam ni, lepas tu tolakkan ke dalam. Dia simple lah. Aku suka style dia simple. Tapi aku cakap siap-siap tau, besi dia bukanlah besi yang padu. Dia agak ringan tapi kukuh. So korang tak payah risau lah kalau takkan nak letak macam rice cooker ke atau apa-apa benda yang berat. Aku rasa tak ada masalah. Kalau korang punya perabot dekat dapur banyak terdedah pada benda basah, cuba pakai stainless steel macam ni pula. Kalau korang berminat, tekan dekat beg kuning, tengok berapa harga dia.